Sekarang ni, robot dah jadi sami dekat kuil. Bukan manusia. Robot weh. Serius, aku ingat ni scene movie. Rupa-rupanya benda ni betul-betul jadi dekat Korea Selatan. Dekat sana, ada satu robot nama Gabi yang baru je rasmi jadi sami Buddha dekat sebuah kuil. Robot ni bukan sekadar berdiri pameran tau. Dia siap pakai jubah sami, tunduk hormat, ikut upacara macam manusia sebenar. Yang buat ramai terkejut, masa upacara tu, Sami tanya dia satu soalan. Adakah kamu akan berkhidmat untuk Buddha? Dan robot tu jawab sendiri, ya, saya akan berkhidmat. Aku tak tahu nak rasa kagum ke takut. Sebab sekarang, teknologi dah sampai tahap, robot bukan setakat kerja kilang atau jadi AI dalam phone. Dia dah mula masuk dunia spiritual sekali. Katanya, tujuan mereka buat macam ni sebab generasi muda dekat Korea makin kurang datang kuil. Jadi, mereka cuba tarik minat orang guna teknologi. Tapi ramai juga debat benda ni. Sebab kalau robot tak ada emosi, tak pernah rasa sedih, sakit atau kehidupan sebenar, boleh ke dia faham maksud agama dan spiritual? Atau sebenarnya manusia sekarang dah terlalu bergantung dengan teknologi sampai semua benda nak diganti robot?